Faham tak? Faham tak? Berapa kali aku nak sebut faham ni? Sampai tak faham ni. Jadi macam ni ya berhenti dia. Tolak balik untuk ceng dia punya gear. Faham tak? Aduh, bukan. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Jadi motor kalau macam ni, kalau kita nak beli, confirm kedai kami tak sikit gaji punya, confirm. Tapi panggil ada sebiji. Saja-saja nak buat bagi untuk orang yang tak nak sikit gaji saja ada sebiji ya, tak banyak sebiji ya. Orang beli habis. R25 tu pun rasanya esok ada orang bayar habis lah, tak ada. Benda ni untuk orang yang tak ada bukti pendapatan tapi teringin nak beli motor baru, mungkin motor besar lah. Motor kecil adalah kedai yang buat tanpa sikit gaji. Motor besar ni bagi orang rasa tak ada kot. Tak berapa banyak lah, kalau ada pun sikit sajalah. Hang kena faham maksud Abang Giro tu. Maksud Abang Giro tu, video yang Abang Giro buat tu, Abang Giro tuju untuk orang yang tak ada bukti pendapatan ataupun tak ada sikit gaji nak memiliki motosikal yang baru. Kena faham, kita tak boleh tengok benda tu daripada sudut poket kita. Tak boleh, tak sama. Itu poket kita. Poket kita okeylah, kita boleh beli cash, kita ada sikit gaji, kita boleh beli secara angsuran, boleh buat full loan. Jadi orang-orang yang tak ada bukti pendapatan ni macam mana? Tak semua motor pula boleh buat. Jadi Abang Giro up tu, sekurang-kurangnya ada orang tahu. Harap hang faham lah apa yang Abang Giro nak bagi tahu tu. Jangan jadi orang kata apa? Kalau orang Kedah panggil apa? Bengak buih. Bengak buih pun boleh. Nah, okey, jadi apa-apa adik, semoga dipermudahkan segala urusan. Jadi SRV 250 AMT ni tak ada orang ambil lagi. R25 dah ada orang nak lah. Esok mungkin dia payment insya-Allah. Leo Cino dah ada orang beli, settle. Yang ni ya tinggal sebiji gilas. Nah, jadi untuk orang-orang yang tak ada bukti pendapatan, nak pakai motor-motor macam ni, kedai tak mau layan, Abang Giro ada sebiji nak clear buang. Sebiji sahaja, tak banyak. Kalau ada yang nak, deposit 2,000, bulan bajet dalam 390 lebih macam tu. Okey, jadi apa-apa pun semoga dipermudahkan segala urusan.